Daripada sini kepada sini. Aha, siapa ada masalah selalu rod letak merata-rata, rod bersepah dekat rumah, dalam bilik ke apa, jangan risau. Kali ni aku boleh letak rod hampa dengan dalam keadaan yang kemas. Okey. Jadi aku akan tunjuk hampa satu barang ni. Ini dipanggil sebagai rod holder lah. Okey. So aku tunjuk hampa macam mana kita nak pakai dah, nak install dah. Untuk letak balik rod-rod aku ni dalam keadaan yang lebih kemas dan juga lebih cantik. Okey kan, kalau ikutkan yang ini hampa kena pakai skru, kena tabuk skru ke dinding kan. Tapi aku sayang nak tabuk skru. Jadi aku applykan dengan menggunakan double sided lah ataupun double tape. Okey, so jom aku akan lekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan center dululah. Okey, agak lebih kurang center sajalah. So harapnya double sided ni bertahan. Kalau buat ni kukuh lah, takkanlah tak kukuh lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kuat ni. Gam kuat. Okey kan, dah siap pasang. So jom aku akan letak rod ni lah kat sini kan. Ini untuk 2, 4, 6 rod. Tampakan sekarang sementara stok masih ada di pack kuning.